Ikan apa ni? Ikan tilapia. Tilapia ya ni? Apa? Ada udang ah. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, video aku kali ni aku nak bawa korang pergi bercamping di satu campsite yang vibe dia lain daripada yang lain, yang terletak di Janda Baik. Jom ikut aku bercamping bersama-sama. Stay tune video ni sampai habis. Enjoy. Korang jangan risau, sepanjang jalan menuju ke campsite, jalan dia memang elok. Jalan dia bertar. So, yang kereta lawak tu memang lepas. Tetapi, jalan untuk masuk ke dalam campsite tu agak sempit sikit. Kalau bertembung dengan kereta lain tu, pandai-pandailah korang bagi laluan. Betul ke kita jalan ni? Sampai je depan pagar tu, korang kena masuk dalam, register dulu. Sebab pagar ni memang sentiasa tertutup untuk keselamatan camper. Ni kalau korang nak mandi sungai, sungai dia memang berada di luar kawasan campsite. Kira seberang je jalan daripada pintu masuk tu. Okey, ni pula kawasan parking dia. Kawasan parking dia boleh memuatkan sehingga 30 hingga 30 lebih buah kereta dalam satu-satu masa. Okay. So kita bisa camping site ada dua zone, green zone dengan dark zone. So green zone bermula daripada atas bukit sana. Green zone. Awak sampai ke bawah sana green zone. Satu lagi zone kat depan sana dark zone. So konsep kat sini first come first choose. So kita fasiliti yang ada kat sini, kita ada 6 toilet, 6 sinki, 6 belakang. Ini toilet nombor 1 lebih pada shower room. So ni nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 bumbung biru sana. Nombor 6 dalam dark zone. So plug point ada 6 plug point. So kebanyakan memang dah occupied lah. Cuma kalau nak tarik api just looping daripada kemah jiran-jiran yang sebelah je. Dia kita ada 6, kebanyakannya melekat kat pokok. Okey, kita ada kolam boleh memancing, konsep tangkap dan lepas kalau nak mancing kat depan sana. Kita masuk tadi. So pagar kita memang sentiasa tertutup sebab kita nak jaga privacy camping ada kat dalam. Sebab kalau terbuka orang masuk, kalau tertutup orang tak berani nak buka. Yang camper je dia berani buka kan. Okey. So kalau nak keluar buka dan tutup balik je. Untuk sampah nanti buang dekat tong hijau depan sana tu. Untuk pembakaran atas rumput kita tak benarkan. Kalau boleh nak buat barbecue ke campfire, suruh guna barbecue ke campfire. Lepas tu dalam campsite kita tak ada sediakan tong sampah. Bukan kata tak boleh nak beli, dekat sini pun tak ada kita sediakan tong sampah. Kedai RM2 je pun kan. Tapi sebab kita tak nak jemput lalat, jemput semua. So aku tunjuk kat korang dia punya toilet yang betul-betul dekat pintu masuk tu. Dia ada 2 pintu. Tepi ni dia ada sinki untuk tempat kita nak membasuh-basuh lah. So yang ni toilet, ni shower. Dah ada pipe. Lepas tu dah ada shower kat atas tu. Tempat gantung. Agak bersih. Selesa. So yang sebelah ni dah ada jamban duduk tau. Sama je. Ada shower tapi ada jamban duduk. So yang lagi satu, aku tunjuk kat korang. Yang belah sini pula. Okey, yang belah sini pula dia ada satu pintu je. Yang sebelah tu pun ada sinki juga untuk nak membasuh. Yang ni okey, dia ada toilet duduk sekali dengan tempat kita nak mandi, shower tu. Dia ada bagi baldi, lepas tu ada pipe. Getah pipe tu pun ada, atas tu ada shower. Okey, ni memang ada satu pintu je kat area sini. Dekat bahagian luar ni ada plug point, ada 2 plug point. So kalau korang camping dekat area sini, korang boleh sambung lah plug dekat situ. So dah ada lampu juga. Dia lampu dia 24 jam dia on.
Dia ada 2 zone start pintu masuk tu. Daripada hujung belah kanan ni membawa ke hujung belah kiri, semua dalam kawasan green zone. Ni semua kawasan green zone. Tu yang belah sana tu dark zone. Dia belah belakang sekali. Nanti aku tunjuk kat korang. Ni area dark zone. Area sini memang aku rasa macam best gila. Sebab dia tak panas. Area dia semua pokok. So kawasan dia redup. Kita dikelilingi oleh pokok-pokok hutan dan bunyi-bunyi yang sangat best. Dan waktu malam memang CEO tak pasang satu pun lampu. So korang boleh feel betul-betul macam korang dalam hutan lah. Sambil korang menikmati bunyi-bunyi alam di waktu malam. Dia ada toilet satu di sini. Masih dek? Cantik. Estetik. Estetik kayu. Estetik. Okey. Okey ni. Lebih tu udah ni badan aku nak pergi. Ada juga sinki satu di sini. Dark zone. Area dark zone ni pun ada 2 plug point dekat kawasan sini. So mana yang nak sambung plug point tu boleh tarik lah. Okey, dah pilih tapak, jom kita pacak. Sebelum kita nak letak ground sheet, kita bersihkan lah tapak khemah tu. Ada batu-batu ke, ada sampah-sampah. Dah dapat tapak, dah pilih tapak, baru bawa turun barang. Cari umpan nak mancing. Tengok. Cacing nak mancing. Tu. Okey, letak tanah. Umpan cacing. Nak tangkap ikan apa? Tahu. Ya. Ikan talapi ada ke, Dek? Tadi kita makan dah goyang. Kan? Dia dengan umpan dia yang dah dapat. Oh, tu dapat Dek. Anak. Lepas tu kan Ikan apa, Dek? talapi ya. Lepas tu campak balik. Buka campak balik. Buka campak balik, Dek.
Dah masukkan Sprite ni. Hei, adik. Dah. Dah adik. Tunjuk dik. Adik. Tunjuk dik. Ikan apa ni? Ikan tilapia. Tilapia ni? Kena release balik. Alih kereta. Ini boleh pakai lagi tak? Tengoklah dah kalau dah kurang tambah. Okey. Dia dah dapat seko. So, aku dah siap pasang kemah, pasang meja, kerusi, wagon aku nak buat tempat masak. So, macam ni je lah setup aku. View aku depan kolam. So, atas bukit tu, aku punya view malam ni, aku boleh nampak Genting Highland. So, hari ni ada 1 kemah, 2 kemah, 3 kemah, 1 dom. So sini tarikan utama dia adalah kolam ikan ni. Sebab sungai dia luar pagar tadi kan. Dia kawasan lapang. Dia siapa cepat dia dapat tapak dia. Mostly dia tak banyak pokok kat sini. So banyak kawasan yang berpanas. Tapi panas yang berangin. Sini angin dia kuat. Insan yang tak punya cuma rasa cinta membara. Dek, buat apa dek? Bagi ayam. Kecil-kecil lah. Jangan besar sangat. Nak bagi ayam makan. Mana ayam ni? Ayam makan roti ke? Bagi ayam makan ke tu? Dah takut. Masak apa tu? Simple je. Tuna. Makan dengan? Dengan roti. Sebenarnya breakfast. Oh. Untuk breakfast ni bak kata macam mana? Isai breakfast satu. Sudah kalau Untuk cili padi. Oh, ada cili padi. apa tu makan yang ni? Tidak ada pure tuna tu. Kipas sebiji. 2 biji. 3 biji. 4 biji. Allah, pecah ke? Kain keluar tu. Kat ada pergi sekolah ni. Dua tampar. Alah. Ada yang satu. Lagi mati.
Dapat bot apa bang? Dapat bot sekali dengan? Ikan. Dapat sekali dengan ikan. Ini ikan putih ni. Ini mancing naik bot lah. Aku pun pakai umpan bot lah. Pik kena bagi tahu CP Pik. Baik-baik api ni. Apa biar. Tak budak-budak ni dah tahu. Biar. Baik. Kita tengok api. Api, macam suka api ke? Rawa asak-asak. Aku suka sangat view waktu petang dekat kawasan sini. Memang lawa. Tapak aku tu pula memang menghadap bukit tu dan nampaklah Genting Highland tu. Memang nampak sunset, cantik sangat. Sira. Sira, mana Sira? Sira. Kita bakar ayam malam ni. Kita buat BBQ. Kipas asap. Tak payah kipas, Nanti kan dia bagi berapi. Ya. Kata lama tak camping, nasi nak masak pula lain. Mama dekat Uncle cakap mama nak ambil video. Kita. Kamera. Oi. Adin. Macin. Pergi kat uncle. Aktiviti wajib setiap kali aku camping, memang buat campfire. Time ni lah rasanya macam bonding tu sangat rapat. Memang syok. Suasana di waktu pagi di campsite pagi-pagi kita didatangi tetamu. Itik pun datang menyapa di pagi hari. Meriah betul sini, penuh dengan binatang. Ada itik, ada ayam. Budak-budak suka betul datang sini. Biasalah kat rumah susah nak jumpa ayam, susah nak jumpa itik. Adik bagi dia nasi, Dek. Ni semalam nak viral tu, patut dia semalam dulu. Sama masak ayam. Dia seorang bangun. Orang dah tidur dia kat ni. Dah habis. Tengah malam. Tahu dah betul. Sekejap, nak ada tengah. Oh, dalam beg dan poket tu. Bismillah. Tolong sikit. Tak payah banyak. Tolong. Ya. Makan je lah. Aku dah buat makan je lah. Makan je lah. Makan Apa Rol. susah nak makan? Makan je lah. Aku dah makan dah tadi. Dua tu. Kau jangan makin susut badan kau. Kau makan. Teruk badan kau susut. Apa? Kalau tak macam ni pun boleh. Macam ni lah. Tak
Takut aku kepit. Kau letak tangan kau nak letak tangan kau. Ni. Ni aku letak tangan kau. Nah, letak. Baca kan? Tak nak. Dia tak nak dengan kau. Dia nak besar sangat ni. Dia datang kat aku pula. Bagi ni. Kau suruh dia. Bapa dengar nak. Makan bang nasi goreng bang. Main cawan satu bah. Main minum air pakai masak je. Jangan tak payah nak suruh. Lauk tengah hari kita hari ni. Pakai ni je lah. Nasi goreng je. Pakai cawan plastik je lah. Ya, depan ni pakai kecam plastik, pinggan plastik je. Settle. Dah senang. Puasa nak basuh-basuh kan. Ada ais lagi kat kita. Time untuk berkemas. Sini time ni semua dah start kemas-kemas. Nak balik dah. Korang pastikan tapak korang bersih, sampah-sampah kutip, jangan tinggalkan sisa-sisa makanan. Barulah kita jadi camper yang bertanggungjawab. Kebersihan amalan bersama. Pindah. Sebelum tu kat sana. So pindah sini. Kita nak apa? Mancing. Time ni dah pukul 3 lebih. So kita orang saja je nak lepak, mancing-mancing, nak relax-relax dulu, tak balik lagi. Tu. Check out kat sini sampai pukul 4 petang tau. Ada tu. Yalah mata kecil ikan kecil. Alah comelnya. Berapa ekor adik? 3 ekor. Wow. Sekejap, taruh lagi, taruh. Ni pot dia lepak. Dia panas. Dia sejukkan badan kan. Tu dia gegarkan badan je. Adik dekat dengan dia terasa terancam. Itu saja perkongsian aku di Sir Campsite pada video kali ini. So aku sangat recommended kalau korang nak datang camping di sini. Detail-detail campsite aku sertakan di ruang description. Korang boleh check out. So kita jumpa lagi di lain video. Bye.